Assalamualaikum dan salam sejahtera geng. Welcome back my YouTube channel geng. Okey geng, video kali ini saya nak pasang dashcam Roadcam S3 yang tengah orang kata mampu milik berpatutan harganya. Kita akan pasang dekat kereta Pro 2 Alza. Alright, sebelum ni saya ada dah yang ini, tapi nampaknya benda ni dah tak function, dah rosak. So saya nak tukar kepada yang ini. Sebab benda ni harga dia berpatutan, mampu milik, murah je, dan pemasangan pun sangat-sangat senang. Dia datang siap dengan kamera reverse, ada kat dalam. So jom kita unboxing apa isinya. Let's go. Geng, ini dia. Bila buka kotak tu akan jumpalah dia punya kamera dashcam. Ni dia. Yang ini. Jom kita buka. Geng. So yang ini. Tengok ni. Kat dalam dia. Buka lagi. So akan jumpa. Dia punya ni dia. Ini kamera reverse. Dia bagi kamera reverse. Yang ini dia punya power. Kita akan cucuk dekat pencucuk rokok lah. Dia punya power. Ni dia punya apa ni geng. So ini dia punya holder lah. Holder yang pegang kamera nanti kita akan tampal dekat cermin. Ni dia punya double tap 3M. Dan dia punya manual book lah. Manual book. Dan ada lagi, mana lagi? Sekejap. Ni satu stiker ni. Stiker ni kita akan tampal dekat cermin. Dah tampal, baru kita tampal dia punya holder. Yang ini. Tampal macam ni lah. Supaya benda tu kuat. Kuat melekat dekat cermin. Dan dia bagi lagi sekali dengan ni. Dia bagi pre-grip ni untuk clip wayar-wayar tu. Supaya nampak wayar tu tak serabut lah. Dan dia bagi SD card geng. Ni SD card. So kalau beli nanti kat link tu dia ada pilihan lah. Ada yang ada SD card, ada yang tak ada. Kalau yang ada SD card tu dia harga tu ni sikit lah. Lebih sikit lah. So jom kita pasang. Dan dia punya setting ni geng, boleh tengok dekat sebelum ni saya ada pasang dekat kereta Azia. So boleh tengok lah geng. Dia punya cara nak setting dia kat mana, macam mana. Boleh tengok dekat link kat atas ni. Cuma hari ni saya akan terus pasang benda ni dekat kereta. So tak perlulah saya nak ceritakan lagi berkenaan pasal dia punya setting. So kalau nak tengok setting dia boleh tengok dekat link ni ya. Geng. So jom kita pasang. Geng, nak pasang holder dia tu, nampak tu. Yang dia punya lubang tu. So yang ni kat ujung tu kita akan masukkan lah. Masukkan dan tolak ke tepi. Geng. Dah pasang dia punya holder ni. Dia punya holder. So macam ni lah dia punya kejadian dia. So kita akan tampal dekat cermin ni. Macam ni. Macam ni geng. Sebelum tu nak tampal, kita letak dulu stiker yang tadi saya tunjuk tu. Baru kita tampal benda ni. Yang ini ni boleh adjust lah. Boleh adjust. Nanti turun naik turun sikit ke naik atas sikit. Boleh adjust. Dia punya lock. So nanti nak tampal ni, tengoklah posisi mana-mana, posisi yang betul-betul bersesuaian. So saya pilih kat sini lah, bahagian atas sikit. So tengah-tengah. So tak adalah jauh sangat, jangan jauh sangat. Sebab bila jauh sangat nanti ke bawah, nanti kabel dia akan panjang sangat lah dekat atas tu. So macam ni lah. Kita dah tahu posisi kat mana, position dia kat mana. So baru kita akan tampal. Ni stiker yang dah saya tampal. Stiker ni yang nampak bulat ni. Inilah dia akan duduk kat sini, dia punya holder. Inilah dia punya kejadian dia. So jom kita ni untuk pasang kabel. Kita pasang dia punya kabel power supply. Kita pasang dulu SD card. Pasang SD card ni, alamak jatuh dah. SD card dia kat sini kan. Ni. Ini SD card dia. Masuk je, tolak je. Dah tolak ke dalam. So on SD card. Masuk. Just tolak je ni. Dah masuk dah. So macam tu. So baru kita pasang dia punya
kabel power supply ke pencucuk rokok. Okey, nak pasang dia punya kabel power supply ni, kita akan selit daripada sini lah. Okey, dia punya ni kamera bawa. Lepas tu kita akan selit daripada bumbung ni, kita akan selit dekat sini. Lepas tu akan turun situ. Dan turun situ, kita akan masuk dalam ni. Baru pergi bercucuk rokok. So, first, kita bagi masuk dulu ni. Daripada bawah ni. Daripada bawah ni, masuk naik atas. Baru kita tarik ke atas sini. Okay. Jom kita pasang. Nak selit dia punya kabel power supply tu. Okay, masukkan dalam ni. Dalam bumbung ni. Lepas tu kita kena buka benda ni. Buka benda ni dan masuk daripada dalam. So sebelum buka ni, buka benda ni, kita kena buka dulu getah dia ni. Okey, yang dekat bawah ni buat macam ni dulu. Lepas tu tarik. Just tarik je sampai sini. Okey dah. Dan ini just tarik benda ni sebab dia ada lock 1 2 3 kat dalam lock dia. Okey. Okey dah. Buka. Ni lock dia. 1 2 3. Okey dah. Lepas tu just tarik je macam ni. Dah tarik. Sebab dia ada pin kat bawah tu. Ni. Yang lock kat sini. Dah tarik, simpan kat belakang dulu. So kabel tu kita akan selit masuk dalam ni. Kabel mana? Kabel. Jom. Kabel ni dulu. Kita selit, kita tarik. Kita selit pula. Buka. Kita masuk daripada sini. Masuk. Kita masuk terus pergi atas. Macam tu. Okey. Yang ni masuk daripada bawah. So akan timbul macam ni. So kita akan tarik sampai sana. Okey, continue. Dah buka drawer ni. Okey, drawer ni just senang je. Just tekan je kiri kanan ni dan tarik keluar macam tu. So kabel tu kita akan lalu pada sini. So masuk ni atas. Dan masuk ke sini. Masuk kat sini. Okey. Sekejap saya tunjuk. Okey, kabel dah selit. Okey, kat sini. So sebelum tu, sebelum kita pasang ni, okey, kita pasang dulu kabel pergi kamera. Okey, dah pasang kabel ke kamera tu. So dah agak-agak kabel dia tu panjang mana, baru kita selit. Barulah masuk sini. So kalau ada lebihan, okey, panjang, just ikat kat dalam tu, simpan kat dalam. So tak nampak lah serabutnya. Pemasangan kabel power supply dah settle. Okey, ni dia. Dan saya klik kat sini. Ni klip ni yang dia bagi tadi, pre-gip tu. Okey, saya dapat kat sini dan masuk ke bumbung ni, celah-celah ni dan masuk ke sini. So saya dah kabel tie ni. Okey, bagi kemas sikit. Ni turun dan turun ke bawah. Ni kabel dia. Ni kabel dia yang panjang sikit, yang mana yang ada lebihan tu saya gulung ke tengah-tengah ni, letak ke dalam supaya tak nampak serabut. Dan masuk sini. Okey, masuk ke dalam ni sikit. Ini just tekan macam ni, selit kabel dan kabelnya sini. So nanti dia bagi klip kan, just tampal kat sini, tampal klip tu kat sini. So supaya kabel ni tak terjuntai lah. Okey geng. Pemasangan kabel power supply settle. So nanti kita akan pasang pula kabel untuk kamera reverse. Okay geng, stay tune and continue. Dah settle dah tu. Okay, kita pasang balik dia punya benda ni. Okay, kat di ujung tu ada dua kan. Ni satu, ni dua. Dan itu lubang dia. Supaya kita nampak. Ni lubang dia. Dengan satu lagi kat depan. Okay, just ikut dia punya lubang tu. Letak dulu. Okay, dah letak, dah okay. Macam tu, just tekan je lubang untuk dia punya lock tu. Okey, bagi ngam. Just dah tu, tolak je. Dah settle. So, getah ni kita pasang balik. Getah ni kita pasang balik. Just tekan je sampailah kat bawah. Okey, kat bawah ni selit sikit. Macam ni. Okey, lepas tu ini dah settle. Okey, kemaskan, tekan. Okey, settle. So kamera reverse pula. So drawer dah pasang. So nampaklah kemas.
tak gitu. Okay geng, jangan lupa buka stiker ni, stiker skrin ni. Kang nanti cakap tak terang lah. Okay, so memang tak terang lah sebab ada stiker ni. Kita buka stiker ni Kita buka stiker ni. So dekat depan pun ada stiker. Kat depan tu, kat depan ni pun ada stiker. So jangan lupa buka. Tu stiker tu, yang merah tu, nampak merah tu. Just buka je merah tu. Oh, merah ni. Dah settle. Tadi tak nak buka sebabnya kod-kod nanti pasang tengah-tengah pasang apa semua masuk abuk kan. So dah settle tu pasang. So buka lah. Tak senang pula, mudah je bukanya. So dah pasang kabel power supply, kamera pun dah tampal kat cermin tu. So jom kita try. Okay, tadi geng lupa sebelum nak pasang benda ni, okay, kita try dulu. Try dekat luar tu, okay, sebelum pasang kabel, sebelum selit dia punya kabel tu, try dulu on power supply. Sebab kod-kod nanti tiba-tiba dah pasang apa semua, kabel dah selit, dah buat semua, kamera pula tak boleh pasang, kamera pula tak boleh hidup, rosak. Okay geng, ni dia. So secara automatik dia dah rakam lah, okay, dah rekod sebab dah ada SD card. Okay, revolution kamera dia 1080. Okay, memang clear lah geng. Sekejap, ni ada benda ni menghalang ni. Ni. Oh, harga dia memang berpatutan geng. Okay, mampu milik dengan dapat satu biji dashcam macam ni yang berkualiti. Okay, memang mantap geng.